Okay, hai, Assalamualaikum. Saya dah sampai klinik pergigian Syarifah Yoga ataupun KPS dan PK untuk buang isi kat tengah ni. Jom saksikan video next saya. A few moments later. Sebab dia guna ni. Kalau tak dia berdarah sangat-sangat. Tak besar lah. Dan nanti jangan pakai eyeliner tu juga sakut lah dengan tu. Sini dia membuatkan gigi saya ni jarak orang kata ada space lah maksudnya, tapi saya sangat jarak kat bawah dengan kat atas. Jadi untuk dapatkan gigi saya kena buang laser dulu isi kat tengah ni, baru gigi tu rapat. Tapi saya kena buat sama ada braces ataupun tampal composite veneer ataupun lagi satu aligner untuk lebih cepat gigi tu rapat. Saya tak mudah rasa tak yakin itu, saya nak confident saya. Betul-betul confident maksudnya macam buat liner, lepas tu buang isi ni untuk gigi tu rapat semula. Sebab kan bila kita bercakap dengan orang kena so dia pakai gigi, dia tak dengar apa yang saya cakap. Maksudnya macam sengih-sengih macam tu lah. So saya malu. Tempoh itu sekejap je, maybe 10 minit macam tu. Memang sekejap, tak sakit pun masa buat. Sebab mula buat tu doktor akan bius. Masa bius tu rasa macam kena gigi dengan semut je. Tak sakit pun masuk jarum tu. Sebenarnya masa tu dia buang. Okay, tapi masa buat tu saya memang siap dah ke macam tu. So sebab saya dah sedar pun masa doktor laser buang tu. Padahal isi saya tebal. So masa doktor buat tu saya macam santai maksudnya. Macam saya macam dok tu sangat lah, dok takut sangat-sangat dok. Dok takut pun. So kiranya sebelum terima hari ni tu expectation Aisyah treatment buang lebihan isi dekat tengah tu macam mana? Saya macam tu, saya takut dia buang sebab selama dah nak buat, tapi saya memang takut laser tu semua ni. Sebab ada orang kalau laser lepas ni sana ke apa, dalam banyak ke. Tapi tak dia buat okey je dok. Dia sakit pun, serius dah sakit. Darah pun tak ada pun darah. Hari ni macam settle dah bagian laser. Nanti bulan depan ke insyaAllah liner saya ataupun apa pun progress yang Dr. Syah nak buat, contoh braces ke tampal ke, saya harap gigi saya tu rapat, betul-betul rapat dan maksudnya macam boleh senyum balik, boleh bercakap dengan biasa. Saya tak payah dah tutup muka apa semua.